Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama Bersiri Keluarga. Itu episod kedua. So, jom kita tonton. Pregnant. Sekarang ni kau cakap apa ni? No? Yes. Bukan aku punya lah. Habis tu siapa lagi? Kau menurut apa ni? Kau tahu aku dengan kau setiap kali buat macam mana kan? Jadi kau kahwin dengan aku. Aku minta tolong Syed. Kau bawa aku pergi ke sini. Saya ditolong. Kau ingat mak bapak aku akan bagi? Memang tak lah. Tolong jadi aku minta tolong sangat. Kau jangan nak kena aku Mia. Kau dah buat dengan orang lain, sekarang ni kau nak aku tanggung. Tak dapat. Sorry. Jadi tolong Zaid. Okey, daripada Zaidi siapa? Okey. Siapa yang berlakon Zaidi ni? Macam pernah nampak pelakon yang bawa Zaidi ni. Dia macam seorang penyanyi dari AF dulu, Nubahan lah. Sikit macam Nubahan lah. Kalau tengok daripada klip ni, saya boleh nampak yang Damiah ni dia macam jadi sosial macam dengan budak lelaki lain, sebab dia tak tahan duduk kat rumah. Rasanya macam ada sesuatu kat rumah tu. Dan penonton mula bagi hint puncanya sebab dia kena dengan ayah dia. Jadi gangguan seksual daripada ayah dia. Saya ni teori lah. Dan punca dia hamil pun bukan sebab dengan boyfriend dia dengan budak lelaki lain. Walaupun kita rasa dia pernah benda tu berlaku di luar, tapi dia benda tu dah berlaku dekat rumah dulu. Sebab tu dia jadi macam tu. Dia first time lah kan tu sampai pregnant. Jadi macam ayah dia Iman, katalah macam ayah dia Iman, dia tahu sejarah dia dalam rumah tu kan. Dia pun punca juga. Jadi dia menggunakan kawan-kawan si Damiah ni, kawan lelaki dia lah, sebagai kambing hitam lah. Jadi so dia terlepas daripada kena ni lah, daripada dituduh sebagai punca Damiah hamil. Tapi sebab kita masih di 2 episod yang terawal, 2-3 episod terawal ni, so panjang lagi cerita ni. Kita akan nampak Iman, watak Iman lakon Arusha, macam mana dia nak menyembunyikan, macam mana dia nak cover dark side dia pada umum. Kita yang tengok nampaklah, tapi public macam mana akhirnya sampai dia tertangkap ke, kita akan tengok nanti. Jumpa lagi.